Gembiranya aku semalam melihat Rina tersenyum. Aku juga happy dapat menukar perasaan sedihnya kepada gembira bersama denganku. Aku berjanji kau akan bahagia denganku. Aish, siapa pula yang menangis tu? Macam pernah dengar. Hah, Dina menangis lagi. Hah, Rinaku. Rinaku. Kenapa Rinaku menangis? Roman. Semalam menangis, hari ini menangis. Kenapa tak cukup kalau membahagiakan Rina semalam? Sebab tak bahagialah dia nak nangis lagi. Tak bahagia kan Lokman? Siapa yang sakitkan hati Rina sekarang ni? Oh, semua orang asyik nak sakitkan hati Rina je. Kan Lokman dah protect. Lagipun itu skrip yang video yang pertama. Roman. Ya, kenapa Rina menangis? Rina tak layak masuk big stage. Apa? Kenapa Rina tak layak masuk big stage? Orang tu kata suara Rina tak sedap. Vokal Rina ke laut. Ya ke Rina? Macam mana ni Abang Mek? Memang betul pun. Ya, Abang Mek tahu. Tapi tetap Rina lah menang lawan Abang Mek. Ya, okey Rina. Rina tak lepas pergi big stage ke? Tak. Rina nak pergi big stage? Nak. Betul? Betul. Cuma ada satu je solution untuk bawa Rina ke big stage. Betul Abang Mek? Rina nak tahu ke apa? Nak. Betul? Pimpin dulu tangan Abang Mek. Tui. Hai. Ludah pun ludah lah. Betul lah Abang Cuma Mek. satu je solution. Apa dia Abang Abang Mek? Mek akan ajar Rina cara bernyanyi dengan betul. Kenapa Rina menangis? Rina lawan Abang Mek. Apa Abang Mek kalah? Abang Mek orang cikgu vokal tak semestinya pandai menyanyi. Lokman boleh betulkan vokal-vokal Rina yang train Rina tarik sikit. Part mana? Ikut je. Ku berjanji. Bergerak. Oh, bergerak. Bukan macam tu. Dia kena ada tonton dia. Oh, So, Rina Lokman tak tahu Abang Mek. Lokman akan tolong Rina. Rina nak Lokman tolong Rina? Nak. Free je. Betul ke Abang Mek? Tapi Ya ke free, nanti Rina kena balas. Rina tak payah balas. Rina kenyit mata kat Lokman pun okey dah. Boleh? Kenyit mata pun tak nak. Rina tak nak. So Rina, Ya Abang Mek. macam mana Lokman jadi cikgu muzik Rina? Jom ikut Lokman. Jom. Jom. Rina, Ya Abang Mek. Abang Mek nak bertukar ni. Macam semalam. Rina sanggup? Lagi handsome daripada semalam ni. Ya ke Abang Mek, Rina lah yang handsome. Tapi Rina, Lokman kena bagi Rina peringatan kali ni. Kenapa? Cikgu muzik ni cikgu muzik yang garang. Rina sedia untuk dimarah. Okey, tak bro. Rina sedia untuk dimarah. Sedih. Sedia. Rina nak tutup mata? Aduh, dah tak esok garang pula tu. Sabar, handsome lah sekejap je. Okey. Alah, dah lah gemuk. Tutup mata. Tutup mata. Okay, Lokman tutupkan. Tak nak. Lokman pusing dulu eh. Ya dah. Rina tak nak tengok, tak esok tak nak. Bukalah matamu. Rina tak nak tengok. Bukalah matamu. Rina takut, Rina kecewa. Buka. Ni ke cikgu yang garang tu? Sumpah tak takut. Hah? Kau tak takut dengan aku, Rina? Tangan. Kenapa? Tangan. Kau melawan aku, tangan cepat. Mesti dia tangan. Serius ke ni? Serius. Kau batal bapak besar. Bapak kau lagi besar. Mesti dia. Bapak aku kurus. Kau yang besar. Sabar, tak Sumpah pukul lagi. takut. Sumpah takut. Kenapa cikgu nak rotan bulan ni tak buat salah lagi? Cakap kasar tadi dengan cikgu. Siapa ajar kau sekolah cakap kasar? Mesti dia. Sumpah takut. Sabarlah, berketuk sikit je. Yalah, cepat sikit. Oi, tak kena lagi. Main-main dengan cikgu, ha? Gue sakit. Ha? Okey, janji. Sebelum cikgu mulakan kelas cikgu nak tanya. Awak single ke taken? Siapa
itu bukan masalah dengan cikgu pun. Itu bukan urusan cikgu. Cikgu pun ada nafsu lah. Cikgu ni kenapa? Cikgu saja je tanya. Cikgu tempat awam ni kau ni. Yalah sebab tu cikgu tanya. Awak single ke taken? Saya taken. Taken? Tak boleh lah nak buat cikgu adalah maut. Ya tak boleh. Aduh. So, sekarang. Cikgu ni tolol lah. Hah? Awak cakap saya tolol? Jangan. Mana adab etika awak bersama dengan guru? Sakit. Sakit tak sakit? Pukul biasa-biasa tak apa. Guru sakit lah. Cikgu ni dayus lah. Cikgu dayus? Cikgu garang. Cikgu, mari tangan. Sebelum cikgu pukul awak betul-betul. Tangan. Lama dah cikgu ni. Cepat. Okey. Dasar lemah. Nak menyanyi. Hati kena teguh. Baik. Sekejap. Cikgu nak pergi tengok. Duduk tengah dia. Cikgu nak buat apa? Cikgu tak buat apa-apa lah. Takut lah cikgu ni. Saya bukan takut garang, takut gatal. Cikgu mana gatal? Cikgu muzik je. Tengah sikit. Di sini. Tengah lagi. Stocking hijau. Badan tak kurus. Kenapa nak tengok? Bukan, kita menyanyi melalui pernafasan. Pernafasan kalau tertutup lemak macam mana? Okey. Nama kamu apa? Nama saya Rina. Rina. Ya. Rina, nak suruh cikgu betulkan vokal Rina, betul? Betul. Cikgu tak boleh cakap menyembur lah. Menyembur ke? Sorry Rina. Cikgu rasa Rina kena menyanyi dengan seikhlas hati. Rina, try dulu. Rina nak menyanyi lagu apa hari ini? Cikgu pilih lagu apa? Cikgu tak boleh pilih sebab cikgu tahu Rina bukan semua Rina hafal lagu, betul? Tapi saya hafal lagu ni. Cepat. Ku berjanji. Itu lagu kita. Akan sakiti. Rina, itu terlalu teruk Rina. Penuh hati kita. Apa? Lirik dah salah. Ya Allah, lirik. Kita tak hafal lagu, Rina hafal Al-Quran je. Hafal Quran. Ini guru muzik bukan ustaz Al-Quran. Okey. Ni. Ku ingin. Okey. Ya. Ku ingin kau jadi. Try. Ku ingin dulu. Ku ingin. Bukan ingin. Ku ingin. Bunyi ingin. Mari tangan dulu. Dasar. Mari tangan. Sabarlah dulu. Tangan. Kau tak bagi contoh lagi. Kau siapa kau? Aku kau. Sini. Tangan sini. Siapa aku? Ya, cikgu. Jangan biadab. Jangan biadab. Raboi dah. Sabut cepat. Ku ingin. Ingin. Ku ingin kau jadi milikku. Bukan ku. Aduh. Lagu dia. Ku ingin kau jadi milikku. Ku je. Jangan ku panjang. Ku je. Ku ingin kau jadi milikku. Bukan ku saja. Sambunglah. Ya Allah. Lirik tak hafal. Ni buat cikgu marah dan geram ni. Cepat. Cikgu bagi dia cikgu ni lirik. panas ni tahu tak? Cikgu ni panas. Cikgu fikir cikgu je. Saya ni dengan tudung lagi berapa lapis Ya ni. Allah. Awak hina cikgu ke? Cakap pakaian cikgu. Cikgu baju dalam pun tak pakai. Nampak boba. Cikgu sebenarnya cikgu tak pernah lagi tergoda dengan anak-anak murid cikgu. Tapi kali ini Cikgu memang iman cikgu lemah. Tapi iman cikgu Sebab lemah. tu cikgu jatuh cinta dengan rakan sekerja. Ya Allah, kamu tahu mana gosip cikgu? Budak-budak tak boleh tahu gosip cikgu. Mana tangan? Tangan sebelah sana, bro. Memang macam mana dendam Cikgu tajam bahagian tu. Cikgu tajam bahagian. Bahagian ni okey. Okey. Okey, 1 2 3. Sabar, cikgu tak pukul lagi. Terabak lah cikgu ni. Sentuh je lah. Sabar. Jangan bagi cikgu nervous. Cikgu nervous ni. 1 2. Cepatlah cikgu tak guna. Ada. Awak panggil saya cikgu tak guna. Ya, saya tak takut lah cikgu. Cepatlah nak pukul-pukul lah. Betul. Cikgu pukul dengan kuat. Awak cakap. Awak nak suruh cikgu. Saya report. Buatlah luka saya report. Awak nak report siapa? Polis lah. Okey, saya bagi awak dua pilihan. Awak nak saya pukul awak dengan kuat atau awak nak saya pukul awak dengan hati saya. Pukul dengan kuat. Pukul dengan kuat.
Saya lagi sanggup. Saya sakit daripada hati saya yang sakit, cikgu. Anak murid tak boleh melawan cikgu. Yalah, cikgu pukul lah cepat. Cikgu pukul, okey? Ya. Cikgu belum pukul dah menjerit. Ini adalah satu fitnah. Kalau orang luar nampak, cikgu ingat mendera kamu. Memang cikgu akan dera pun. Cikgu takkan dera kamu. Ya, cepatlah cikgu. Kalau kamu terima cikgu, cikgu tak. Okey. Oh, maaf, cikgu. Kamu rampas rotan daripada cikgu. Kamu ingat cikgu ni biasa-biasa ke? Cikgu dulu. Kamu nak buka. Cikgu panas, cikgu panas. Cikgu, apa dia asal cikgu nak okay. Menyanyi kan? Minta maaf cepat ke cikgu. Cikgu tak tahu ke perempuan mana boleh minta maaf. Perempuan tak boleh minta maaf, tapi bila dengan cikgu, kau kena minta maaf. Cepat Rina. Cikgu tak nak anak-anak cikgu jadi anak dahaka. Cikgu tak nak anak-anak murid cikgu jadi luar binasa selepas daripada sekolah. Okey cikgu, sorry. Macam tu je, sorry. Cepatlah cikgu. Okey, okey. 1, 2, 3. Ni lagu antara yang saya hafal dan pandai. Ya. Yeah. Jika engkau minta intan sungguh teruk, sungguh teruk. tak mungkin kau mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Cikgu masih perasan kan? Cikgu rasa suara kamu sungguh teruk. Tapi saya nyanyi dari hati, tapi cikgu. style kamu buat macam tu nampak comel. Cikgu rasa cikgu nak approve-kan kali ni. Malam pun dah nak gelap. Cepat cikgu. Cikgu, okey. Nyanyi sekali lagi. Jika engkau minta jaga tak mata. Okey. Jika engkau minta tak. Boleh. Mau tangkap gambar? Mari sini. Pandai menyanyi lagu? Pandai menyanyi lagu? Dia tolak kawan dia weh. Lagu pandai nyanyi? Lagu apa? Pandai lagu apa? Lagu apa-apa je? Dia kena tengok tasik. Lagu apa? Try nyanyi lagu. Negaraku. Ha! Vokal salah. Tadah tangan. Kena rotan. Rotan. Orang cikgu. Rotan. Anak orang. Saya tak berani. Saya pula kena rotan. Okey. Okey. Jom. Next. Nak tangkap apa? Jom. Okey, Rina. Selepas Lokman mendengar Rina menyanyi semua tu, sedap kan? Itu memang cikgu sedap rasa. Dia sampai rasa sedap je sedap Lokman. Okey. Cikgu rasa Rina sudah sedap suara. So, terima kasih. Cikgu akan bukakan stage untuk Rina. Rina bersedia menyanyi depan khalayak ramai. Nyanyi kat mana? Jomlah cikgu bawa Rina pergi ke stage. Jom. Rina nak pergi ke stage? Nak. Rina nak pergi ke stage naik apa? Cikgu ada Takkan kosong. Cikgu ada tempat kosong. Rina mau ikut cikgu? Dia tak mau. Betul? Cepatlah cikgu mananya. Lagipun cikgu tak ada nombor phone Rina. Boleh cikgu minta nombor phone Rina? Untuk senang-senang kita berkomunikasi lepas ni. Tak payah cikgu, ni sekali ajar je. Lepas tu tak jumpa dah kita. Okey. Nanti cikgu ikut Rina dari belakang. Jom, saya bawa Rina pergi ke stage yang sebenar. Let's go. Jom. Inilah stage yang terbesar dari big stage. So, kita mempersilakan Rina. Tepuk. So, Rina akan menyanyi di stage yang lebih besar daripada big stage. Ini adalah small stage. Big stage lah. Small stage, Lokman. Hai, siapa Lokman? Mana boleh panggil cikgu dengan nama? Tangan sebelum mulakan. Sebelum mulakan. Serabut. Dah habis dah kelas vokalnya. Jangan tinggi suara kepada cikgu. Tangan. Serabut betul lah. Jangan pernah tinggi suara dekat cikgu. Kerana cikgu itu adalah cinta hati awak. So, lakarnya. By the way, ada penonton di depan ni. Sekejap kita tengah tunggu kamera. Rina. Semua orang sebut Rina. Rina boleh. Rina gendut. Iya. Okey.
Adik-adik semua, tengok sini ya. Nanti kalau sedap, Sini dek saya. angkat. Ah, Kalau gitu. sedap cakap sedap. Kalau tak sedap cakap tak sedap. Kalau jelek cakap je. Kalau Rina cantik cakap Kalau Rina gemuk cakap Pandai. So, Rina bersedia? Dah. Kita terima persembahan nyanyian lagu daripada Siti Nurhazarida. Korang semua bersedia? Bersedia? Kita mulakan. 1, 2. Mantap. Jika engkau Sabar nyanyi. Apa? Kena perkenalkan diri dulu. Okey. Saya Siti Nurhazarina akan menyanyikan lagu Terukin di Bintang. Oh. Okey. Okey. Nyanyi. Okey. 1, 2, 3. Jika engkau minta intan permata, takkan aku mampu. Tapi saya Apa ni? sabar dulu. Jelek je apa? Jika Aduh. Kita orang nak lagu yang Yang Satu, dua, tiga. Sambung balik. Okey. Jika engkau minta satu dunia, akan aku tak ingat lirik lah. Apa ni? Aduh. Apa korang apa? Je. Bagi saya siap. Selamatlah. Aduh. Korang rasa korang berpuas hati tak Cepat, dengan cepat, persembahan di atas? Dah. Sebab tak Tak Ya, relax. Suara bu. Ruk. Suara bu. Ya. Okey. Oh, sabar dik. 1, 2, 3. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Sedap ke tak sedap? Betul ke tak betul? So, berapa per 10 untuk nyanyian suara ni? Ha? Korang kena bersepakat. Bincang. Korang kena bincang. Itulah suruh tengok konten AI-Team tak tengok. Tengok. Adik pergi dek, bincang dek. Pergi bincang. Bising pula. So korang. 1, korang sebut sekali Berapa per 10? 10. Sedap tak Dina nyanyi? Macam apa? Macam sedap. Okey, bolehlah. So, itulah persembahan daripada anak murid saya iaitu Siti Nurhazarida. Korang berpuas hati kan? Korang nak lagi nyanyian-nyanyian yang macam ni? Tak nak. So, kita ucap terima kasih kepada penonton-penonton yang ada. Terima kasih semua sebab datang support. Lagi? Itu saja. So, Terima kasih. Nanti datang lagi, okey? Nanti datang lagi, okey? Terima kasih. Okey, bye-bye. Terima kasih. Bye. So, itu sajalah bye. So, itu sajalah big stage daripada kita orang. Rina happy tak dapat masuk big stage sendiri? Wah, walaupun Rina tak dapat nak jejak dekat real big stage, Ha? tapi Rina dapat satu pengalaman yang baru. Wow. Yeah. Yang Ya, amazing. So, Rina tak nak menangis macam tadi dah? Tak, Rina takkan bersedih lagi dah, Roman. Bagus ni. So itu sajalah konten kita orang pada kali ini. Korang jangan lupa share, like, comment, subscribe dan subscribe semua AITM lain. Kita berjumpa lagi di next video. Rina Luncur.